Ni adalah pertandingan di mana kita perlu menunjukkan proses membuat kad raya menggunakan AI. Jadi kita menggunakan Canva. Jadi bila proses nak menunjukkan proses buat kad raya, kita perlu record guna screen recording. Jadi dekat handphone masing-masing. Okey, kita slide. Okey, cari awak punya dekat handphone masing-masing yang macam simbol macam ni, yang record screen ke, screen recording ke. Okey, tekan. Dia akan timbul nanti warna macam ni. Maksudnya awak punya handphone telah rekod setiap apa pergerakan yang kita buat. Jadi buka Google, type Canva. Okey, type Canva. Okey, dah type Canva, awak masuk dekat Canva masing-masing. Okey, buka Canva dan kita login lah. Login Canva awak guna awak punya email delima. Okey, bila dah masuk dalam Canva, kita ambil poster potret ni. Okey, bila dah ambil poster potret, okey, di bawah ni ambil elemen. Dekat bawah ni ambil elemen. Okey, tunggu. Okey, sehinggalah okey, kita scroll, jumpa AI image generator. Kita ambil dekat generate your own. Yang ni ambil tekan yang tu. Di sini dah tugasan kita. Kita perlu membina prompt. Dekat kotak yang kosong ni, bina prompt tu maksudnya kita reka ayat yang menunjukkan suasana hari raya. Kalau nak cantik boleh guna ChatGPT. Kalau awak boleh reka sendiri pun boleh. Jadi awak type lah apa-apa yang sesuai di sini. Okey. Okey, contoh saya type bina poster raya di mana contoh saya dah punya keluarga. Okey, ni contoh je yang Ustazah fikirkan dalam kepala. Okey, jadi awak boleh gunakan ikut aktiviti masing-masing. Ni untuk Ustazah bagi tahu saja. Okey, jadi awak binalah yang cantik supaya AI dapat generate gambar yang paling cantik. Dah siap? Okey, dah siap. Okey, sekarang ni awak boleh tekan square. Kita pilih portrait. Okey, lepas tu kita pilih generate image. Okey, kita tunggu sekejap sampai Magic Media ni dia createkan kita punya image. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Sekarang ni awak boleh pilih lah yang agak sesuai, yang cantik di mata awak. Tapi kalau awak pandai buat prompt lagi cantik, sebenarnya lagi cantik lah. Ni contoh saja. Okey. Okey, contoh saya pilih yang ini. Saya pun tekan gambar ni. Tekan gambar ni. Okey. Nah, bila dah tekan, dia akan masuk dekat kita punya poster kita. Kita pun tarik bagi penuh. Dah siap. Okey, dah siap. Siaplah poster kita. Okey, bila awak dah siap poster awak, tadi kan awak tekan kita punya record kan. Okey, sekarang awak tekan balik record kita ni, awak tekan stop. Stop warna merah. Okey, stop. Jadi kita punya cara buat poster ni dah simpan. Okey, sekarang ni settle yang ni. Dah siap dah poster raya awak. Okey, awak masuk dekat awak punya galeri. Okey, dekat galeri pastikan video yang awak rakam tadi tu ada. Ni. Yang ni kan. Nanti warna macam ni. Maksudnya awak punya handphone telah rekod setiap apa. Okey, ni awak punya. Jadi awak type yang ni awak buat tadi ni kan. Okey, sebab suara Ustazah bunyi sebab kat sini ada suara Ustazah lah sebab Ustazah tengah bercakap kan. Okey, pastikan ada. Okey Bila kita dah siap screen record kita punya poster AI dekat Canva tadi, sekarang masuk dekat TikTok. Masuk kat TikTok, ambil dekat bahagian tambah. Okey, cari balik
tekan kat sini. Cari balik video yang telah kita rekod tadi. Okey, contoh yang ni video kita. Yang ni kan video kita kan. Kita pun tekan next. Okey. Buang segala bagai sound yang timbul. Delete je. Okey, sebab video yang kita buat tadi masa kita screen recording panjang, kita ambil adjust kat sini sebelah kanan. Okey, tengok 3 minit 31 saat, panjang. Syarat dia 1 minit sahaja. Jadi kita tarik dekat video, kita tekan video kita, tarik sampai dia keluar dekat Canva. Kita nak memperkenalkan Canva kan, kita guna Canva. Okey, sampai kat sini pun okey dah. Okey, lepas tu tengok masa kita 3 minit 6 saat, lagi panjang. Kita kena tekan speed. Kita adjust sampai dapat 1 minit, kurang ber 1 minit. Adjust. Okey, adjust sampai dapat, okey, contoh saya dapat 56 saat dah. Okey dah. Tekan pangkah. Okey, sekarang kita nak bagi video kita ni senyap daripada suara-suara yang terhasil masa kita tengah buat. Okey, kita tutup volume. Tekan volume, cari volume, tutup speaker ni, pangkah. Okey, sekarang ni video kita tak ada bunyi dan cukup 56 saat. Okey, sekarang tiba dekat hujung sekali. Nak panah ke bawah, cari sound, ambil voice over. Dia akan muncul bulatan merah ni. Bulatan merah ni kita nak rekod suara kita. Sebelum kita tekan merah, awak pastikan awak faham video yang awak nak jelaskan. Awak tengok dulu video apa awak nak bercakap nanti ni. Awak nak sembang pasal apa? Awak nak kena explain ni. Awak buat video poster raya AI guna Canva. Awak kena faham. Okey, jadi kalau awak dah faham, awak tekan record warna merah, awak bercakap. Okey, saya guna Canva. Masuk Canva, ambil poster, kemudian ambil elemen, ambil AI image generator, tekan generate your own. Dekat sini saya type saya punya prompt yang sesuai berkenaan dengan suasana hari raya. Contohnya saya type bina poster raya di mana keluarga Melayu pakai baju Melayu, perempuan pakai baju kurung, sedang bersalaman. Suasana raya itu sangat meriah. Ada ketupat, ada lemang atas meja. Okey, bila saya siap prompt, saya tekan square untuk pilih portrait. Kemudian saya tekan generate image. Jadi saya tunggu AI menghasilkan poster yang menarik. Ada 4 poster. Saya pilih poster yang ni. Cantik kan? Kemudian saya adjust saya punya poster. Dah siap poster saya, cantik kan? Okey. Bila dah siap, awak tekan done. Okey, sekarang ni video awak dah siap tau. Cuba awak dengar. Okey, saya guna Canva. Masuk Canva, ambil poster, kemudian ambil elemen, ambil AI image generator, tekan generate your own. Okey, bila awak dah siap, tugasan kedua ialah kena tukar suara ini menjadi voice over. Okey, tekan dekat suara ni, keluar voice effect. Voice effect, awak pilih lah yang mana awak berkenan suara-suara kat sini. Ustazah suka Jessie. Okey, kita tunggu dia generate. Okey, tunggu dia generate, nanti dia akan tukar. Okey, saya guna Canva. Masuk Canva, ambil poster, kemudian ambil elemen, ambil okey, tu suara yang telah di generate. Okey, baik. Sekarang tugasan kita dah siap. Menghasilkan video kat sini, kita pangkah. Okey, keluar. Dah bila awak dah puas hati semua, awak tekan simbol anak panah ni, maka dia akan bawa awak ke paparan TikTok. Ni dekat paparan ni kita dah nak hantar dekat TikTok, nak publish dekat TikTok. Edit cover, awak type lah kat sini poster raya. Okey, contoh done. Okey, save. Okey, kat sini awak tulislah pertandingan mencipta poster raya. Jom like. Ni contoh je lah ya. Jom like. Awak tulis aja cantik, hashtag apa-apa yang sesuai. Lepas tu pastikan
everyone can view this post. Yang ni ambil yang ni. Kemudian awak pun tekan post. Okey, tunggulah awak tunggu video. Okey, saya guna Canva. Masuk Canva, ambil poster. Awak tunggu poster awak siap masuk dekat TikTok, okey? Pastikan bila awak dah share, awak tengok balik dekat awak punya poster raya tadi. Okey, cara kita nak dapatkan link adalah awak tekan titik 3 dekat sebelah kanan. Okey, nanti keluar copy link. Tekan copy link lama sikit sampai dia keluar link copy kat atas. Okey, masuk dekat awak punya borang penyertaan. Okey, di sini ada dua. Satu, borang untuk individu. Nanti awak isi yang ni maklumat ni, tekan kat situ. Yang kedua adalah yang penting, penghantaran video. Tekan link untuk hantar video ni. Allahu Akbar. Okey, tekan link. Okey, kat sini awak masukkan email, awak punya nama penuh, nombor kad pengenalan, umur peserta, jantina, bangsa, nama sekolah. Okey, daerah kerian ni, kod ABA 3002 ni pastikan huruf besar. Okey, negeri apa, Perak, nama, nombor telefon mak ayah. Tajuk video cakaplah yang best-best sikit, suasana hari raya ke. Explain sikit tentang ringkasan video. Saya menggunakan Canva untuk menghasilkan poster AI. Okey, contohnya Okey, sekarang ni tekan link TikTok. Tadi salah tekan sebenarnya. Awak tekanlah. Contoh awak tekan nama. Tekan nama, paste. Okey, jadi keluarlah link TikTok. Awak tekan agree, kemudian submit. Tu je, siap. Okey, selamat mencuba dan hantar sebab ini adalah peringkat kebangsaan.